Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ni coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak edit receipt kita. Contohlah kita item tu promo tapi kita jual harga normal. Okey, so caranya senang saja. Kita mesti ada apps Canva tau. Okey, apps Canva yang ni. Okey, wajib tau. Okey, so lepas tu you mesti ada receipt lah, receipt yang you dah keluarkan. Ataupun kalau you tak ada receipt, mana-mana receipt pun boleh guna, tak ada masalah. Okay, so you tekan lama-lama kan, and then you tekan dekat titik 3 ni, tekan share. Okay, lepas tu you pergi ke Canva. Okay, okay, lepas tu dia akan upload macam ni. Okay, dia akan upload macam ni. Okay, so lepas tu dekat sini kan promo potluck kan. Okay, so kat sini kita boleh edit. Okay, kita boleh edit kat sini. Okay, janganlah tulis promo potluck, kita delete. Okay, lepas tu kita delete yang ni. Kan, lepas tu yang ni kita edit ke bawah lah. Ni Victoria sandwich cake 10 inch. Macam tu. Okay, so kat sini kita tulis, kat sini edit lah. Edit, harga dia 150. Okay, so kat sini pun 150. Okay, so kat sini tambahkanlah RM30, jadi 176. Macam ni Okay, macam ni Okay, so macam ni. Bila dah siap, you terus upload, terus download. Okay, download, tekan download. Okay, bagilah dekat mana-mana orang yang berkenaan lah. Macam tu sahaja. Okay, macam itu sahaja. Mana group coach tadi? Sini. Ni contoh. Okay, so itu sahaja. Okay, tapi berbeza kalau you berbeza situasi macam ni pula berbeza situasi. Okay, jika ada customer yang macam ni, okay, dia nak invoice dulu baru dia buat payment. Okay, yang ni dia buat invoice dulu baru dia bayar. Okay, so kalau macam ni, you pergi je Canva. Yang ni tadi ni kan, okay, you tukarlah item apa barang yang dia nak tadi. Okay, dia nak Biscoff cheese tart. Okay, lepas tu dia nak cake, dia nak red velvet standard. Okay, yang ni bawah ni you boleh delete. Okay, so kat sini harga dia berapa? Okay, kat sini harga dia berapa? 50 90 sen dengan 55 90 sen. Okay, tulis kat sini 50 90 sen dengan 55 90 sen. Okay, yang bawah ni boleh delete. Okay, so yang ni pun sama, ini boleh delete. Yang bawah ini pun sama. Okay, yang ni 55, ini 50. Ini 55 90 sen sebab dia ni, Biscoff cheese tart tu kan. Yang ni 50 90 sen. Macam tu. Okay, yang ni 50 90 sen. Okay, jadi totalkanlah kat sini. Kat sini berapa? Tapi masukkan juga delivery charge. Okay, biasanya customer ni dia akan masukkan delivery pendek pula. Delivery charge.
Okey, yang ni letaklah delivery 9 pagi. bulan 4 2026. Macam tu. Okey, so totalkan ni dekat sini. Totalkan dekat sini 105.9%. Okey, kat sini ni kan ada jarak dia kan. Macam ni. Okey, so mini hub ni kita kena tukar lah. Mini hub ni kita kena tukar. Mini hub mana yang terdekat kita ambil pekan. Nice. Okey, sini tarikh mesti kena tukar lah. Mesti kena tukar. Order date 1 hari bulan 4. Pick up tulislah 9 hari bulan 4. Macam tu. Okey, so order branch ni kita ke bawah macam tu. Okey, so edit pandai-pandai lah. So dia punya customer invoice ni boleh je. Boleh je kita pakai yang sama, ataupun you nak tukar terpulang pada korang. Okey, so nanti bila ada real invoice, bagi lagi sekali kat dia pun boleh. Macam tu. Okey, so itu saja. Ini untuk kalau yang dia kena buka invoice dulu. Yang tadi adalah untuk you edit invoice. Okey, so itu saja. Bye. Assalamualaikum. Kalau ada soalan tolong tanya.